Okey, aku dapat jam ni daripada satu brand daripada Basit. Disclaimer ni bukan jam yang mahal macam RM1,000, RM2,000. Entry level watch yang harga dia sangat-sangat murah, kurang daripada RM50. Sesuai untuk orang yang tengah mencari jam yang macam aku tak kisah lantak jam apa pun boleh, asalkan boleh bagi tahu aku time aku apa sekarang ni. Dia punya build quality not bad keras juga So dia buat daripada stainless steel, dia adalah water resistant, dia ada lampu. Dia punya dial ni, kau tarik je belakang ni, kau tarik, lepas tu, tengok tu, not bad aku rasa quite smooth So, sebagai satu jam, dia function function dia ada, which is dia menunjuk kita time pukul apa sekarang. So, itu dia punya plus points. And quality dia okay. Cuma aku ada satu complaint dia adalah dia punya strap ni quite kasar. So kalau korang seorang yang rugged, bolehlah beli jam ni. So bagi aku, jam ni sesuai untuk siapa? Students, orang yang baru nak start pakai jam, orang yang tengah mencari hadiah, macam contoh office dia kata, oi jom kita buat macam bagi exchange gift program, tapi korang tak boleh spend lebih daripada RM50. Okay, ni adalah salah satu choice pilihan yang bagus. Dan sesiapa yang macam mencari backup watch, kalau korang pergi satu tempat yang macam banyak pickpocket ke apa, and korang nak juga pakai jam tapi korang tak nak pakai jam yang mahal, boleh consider ni sebagai satu jam, sebagai satu backup watch. Korang boleh beli daripada link yang aku letak dekat dalam video ni.